Selamat pagi warga kota. Jam di studio telah menunjukkan pukul 8.35 pagi. Hanya ada 3 hari lagi untuk kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ramai yang sudah meninggalkan bandar untuk pulang ke kampung bersama keluarga tersayang. Bagaimana dengan anda? Ya, sebelum saya bacakan kad ucapan Aidilfitri yang seterusnya, saya putarkan sebuah lagu terlebih dahulu untuk anda. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Nek. Ya. Khabar? Khabar baik. Oh, lupa buka. Selalunya awal balik. Kerja banyak sikit, Mak. Ni Nora dengan Ju beraya ke luar negara. Ish. Beraya kat luar negara lagi 2 beranak tu. Kata macam mana? Nek, Ya. masak apa ini, Nek? Oh, hari ni nenek masak asam pedas ikan pari. Suka kan? Best tu. Mak, apa khabar? Baik. Nek, Makcik Sofia mesti suka asam pedas yang Nek masak. Awak memang suka mak masak kan? Masak pedas-pedas. Jomlah. Dah naik. Dah, Nek. Lagi bagus, Nek. Jom. Mana, Mak? Ayah kamu keluar kejap lagi baliklah tu. Gini. Buat Dah nasi habiskan dalam sikit lagi. Sedap ni. Kena apa ni, asam pedas ni. Bukan senang nak dapat lok kampung. Nak semua mama masak. Makan. Tak penat nenek masak. Tapi itulah. Tu yang Mak. Yang ni tak suka tau. Kita ni orang Melayu. Seronok nak beraya dengan orang tua. Tapi Julia dengan Nora melancung pula. Alah, Nek. Student kat luar negeri tu kalau boleh, dia nak balik sini, dia nak raya kat sini. Tak ada makna dia nak raya kat sana. Atuk pun nak melancong luar negeri lah. Awak jangan mengada-ngada pula. Iyalah, nak melancong, nak pergi Mekah tak boleh ke? Mekah? Dah lah, saya nak pergi terawih dah. Di Mekah. Tanya ingatkan dia nak pergi London ke? Paris ke? Tapi boleh ke? Orang bandar beraya kat kampung ni. Nek, Ani tak kisah. Raya mana pun tak apa. Tapi sebenarnya kampung lagi best lah. Tak ada pencemaran. Betul tak? Tapi ada orang tu rasa jijik. Pijak simen pun geli. Mak, insya-Allah, Mak. Tahun depan, Nora akan balik beraya dengan Mak. Nora, kau tengok muka aku. Apa dah jadi dengan muka aku? Masya Allah, kenapa teruk sangat muka kau ni, Zati? Alah, janganlah buat-buat kau tak tahu. Disebabkan produk kau, tengok kulit muka aku. Apa ni Zati? Tuduh aku melulu macam-macam ni. Masuk bagi salam pun tidak. Awal-awal bulan puasa ni kan tak pasal-pasal rugi pula puasa aku. Setahu aku, produk aku tak pernah ada kes. Tak pernah orang komplain langsung. Aku tahu dah. Yelah. Jangan kau nak elak. Takkan kawan sendiri pun kau nak dajal. Terpulanglah pada engkau. Tapi mungkin kau pakai krim yang lain, kau campur dengan produk aku tu. Mungkin ada chemical reaction ke apa ke, sebab tu muka kau jadi macam tu. Takkan aku nak naikkan kawan. Aku tahu produk tu bagus. Menyesal aku datang sini. Dahlah barang kau mahal.
Kau tengok kulit muka aku ni. Pedih tau. Hah? Zat. Hani, cepatlah sikit. Dah nak buka dah ni. Kalau nak cepat, cuba tolong apa salahnya. Merintah je. Lala ni tak kerja ke? Cuti? Cuti Mama. Saya cuti pun tak lama. Carikan buka-buka tu macam mana? Banyak lagi perkara yang nak diuruskan Papa. Eloklah susah-susah dulu. Jangan agak mak bapak. Nanti besok bila susah senang kita rapi sendiri. Tak gitu? Ini pun tengah merangkak lah ni Papa. Abang, lepas terawih malam nanti saya nak jumpa abang sekejap ya. Abang, saya ingat raya tahun ni saya nak pergi berehat kat overseas bang. Saya nak tenang-tenangkan fikiran. Awal lagi awak merancang. Puasa baru 3 hari. Sebab itulah saya beritahu abang awal-awal. Saya tak nak nanti kalau saya beritahu last minute abang terkejut pula. Apa lagi saya nak kata? Awak dah buat keputusan sebelum tanya saya. Kalau abang tak izinkan pun, saya tetap nak pergi. Saya harap abang tahu sebab-sebab dia kenapa kan? Sofia. Sofia. Macam mana stages Singapura? Strukturnya dah siap. Cuma batu yang belum ikat. Ha? Batu boleh ikat? Dah 3 minggu tak hantar ke MK? 1 jam kita pergi site. Okey. Okey. Ya, Hani. Mama baru sampai ni. Tak boleh ke suruh Julia temankan? Mama busy lah. Okey? Okey. Joanne, saya confirm nak pergi Australia. Tolong telefonkan ejen, bukan tiket. Saya nak kena pergi bank sekarang. So, macam mana appointment kita tu? Jadi bila nak jumpa boleh. I dengan husband I kat site. Tak apa, dia tak kisah. Sofia. Keluar ambil gambar payung. Jangan lebat keluar. Abang lepas terawih, abang tu balik rumah sekejap ya. Bang, abang balik tak lama kan? Sekejap aja. Bang, saya teringinlah nak makan sup kambing. Hah? Hei. Ada apa-apa ke? Ish, abang ni tak ada apa-apa lah, teringin je. Okey. Ini boleh kan? Terima kasih, bang. Ini baik-baik.
Assalamualaikum. Mama? Kenapa Mama duduk ke sini? Mama ada problem Tak ada apa-apalah. Kadang-kadang orang rasa bosan lah. Kesian kat Mama kan? Tak baik kan Papa bawa macam tu? Mama pun malah nak fikir dah. Mungkin Mama rasa Papa tu pentingkan diri dia sendiri. Sabar Ma. Tahun ni kita beraya kat tempat Azlan ya. Kita pergi Australia. Kita raya dekat Australia. Satu family ke? Mama, Julia dengan Hani. Kalau Papa nak ikut, takkan Papa nak pergi. Papa mesti bawa balik isteri baru dia balik kampung. Papa bagi ke? Kenapa pula Papa tak bagi? Tahun lepas kan kita raya kat London. Tahun ni kita pergi Australia pula. Mama nak bawa diri. Tak apa, Mama jangan sedih. Ju kan ada teman kat Mama? Dia ada malu. Ju, Mama pergi pasar Ramadan? Tak tahu. Ega. Apa cakap dengan Papa macam tu? Tak elok. Berdosa tau. Engkau jangan nak pandai-pandai nak ajar Kak.
Oh, ini cek yang abang nak bagi kat orang ni tertinggal. Tak dapat pula. Hello. Hello. Assalamualaikum. Ni Makcik Sofia ni. Boleh Makcik cakap... Nampaknya kita berdua dah bersahur hari. Sebenarnya Ani pun jarang sahur, Pak. Kesian pula tengok Papa makan sorang-sorang. Kenalah ditemankan. Alah, tak apalah. Papa naik dulu ya. Halo. Makcik. Ni tidur rumah Makcik malam ni boleh tak? Kelas? Dah habis dah. Dalam pukul 5 nanti Ani sampai. Papa. Itulah, ni call dia tak dapat lah, Makcik. Yelah. Makcik tunggu, Makcik tunggu, jangan lupa. Lambat pun datang juga. Mesti datang ya. Okey, bye. Zaki. Sofia. Awak buat apa kat sini? Jalan-jalan, cari barang. Tak jumpa lagi ni. Awak? Saya tengok cimata yang ada tadi. Satu lagi Sofia, saya tanya dengan awak. Macam mana awak punya kesihatan? Adakah dia kurang sup boleh? Alhamdulillah. Kena rajin-rajin makan ubat lah. Muda mah lelaki tu. You rasa kan? Lelaki tu mesti boyfriend dia. Biar aja. Kita biarkan Julia. Kita tengok dia sampai mana dia bertahan. Tapi kan, Mak, you geram sangat dengan perempuan tu. You rasa macam nak ganyang je mulut dia. Dah lah dirampas Papa dari Mama. Tak apalah, Ju. Nanti esok, Mama akan cakap dengan Papa. Biar Papa yang marah dia. Kita tunggu dengan lihat je, ya? Bagus, Mak. Biar padan muka dia. Mana nak? Makcik. Nak saya kejutkan Papa ke? Tak apalah, awal lagi ni. Kejap lagi pun boleh. Lagipun Papa kamu tadi tidur lambat. Makcik. Pening sikit je. Kejap lagi baiklah ni. Dari tadi, tengok makcik macam tak maya je. Kejap lagi baiklah ni. Saya tak setuju. Itu kan untuk kebaikan Sofia juga. Sampai hari ini saya mampu lagi buat kerja. Saya okey. Saya tak nak duduk rumah. Nanti saya rasa bosan. Nanti kalau saya dah bosan, siapa yang susah? Kesian tengok Sofia. Bila pergi site tu, hujan, panas, macam-macam hal boleh berlaku. Kalau tak, buat kerja ofis. Duduk pejabat aja. Kalau tak juga, balik pada cadangan awal. Berhenti kerja.
Itu tanggungjawab dan amanah syarikat yang saya kena buat. Serba salah dia buatnya. Betul-betul saya dalam dilema. Macam ni ajalah. Fikirkan dulu. Mana tahu kalau boleh berubah fikiran. Nora? Nora? Ya, bang? Saya nak keluar. Ada nak pesan apa-apa? Tak ada apa-apa, bang. Abang? Saya ada sikit nak cakap dengan abang. Mida? Ya. Tolong Kak Pasri kat belakang tu bawa ke sana. Susah saya nak cakap, bang, tapi saya rasa saya terpaksa beritahu abang. Abang Sofia, isteri abang tu curang, tak jujur. Dia ada lelaki lain, dia keluar dengan lelaki lain. Saya tahu. Abang tahu? Saya tahu Sofia takkan buat begitu. Sofia takkan curang. Abang, daripada awal lagi saya cakap dengan abang, jangan kahwin dengan Sofia tu. Saya tak setuju abang kahwin dengan Sofia tu, abang. Dia curang, abang. Abang berdosa, bang. Berdosa bersebahat dengan isteri curang macam tu. Abang! Memang saya tahu. Dia akan menimbulkan kemarahan awak. Membuat awak rasa tak kena, serba tak selesa. Tapi itulah keputusan saya. Saya tak sangka abang sampai sanggup buat macam ni pada saya. Maafkan saya. Senang abang cakap minta maaf, kan? Abang tak fikir anak-anak ke? Apa mereka kata nanti? Budak-budak tu dah besar. Fikiran mereka dah terbuka. Saya tak boleh terima keputusan abang ni. Saya tak tahu dah nak cakap apa, bang. Semua ni macam mimpi ngeri dalam hidup saya. Mama dah tak tahu nak buat apa, Mama tak tahu nak fikir macam mana. Apa-apa pun nanti, kamu semua tanyalah papa kamu sendiri. Papa masih nak nikah juga? Papa punya sebab tertentu. Kamu semua takkan faham nanti. Kami semua tak setuju, Papa. Sebab kami tak nak kasih sayang Papa terbagi pada dua. Kami tak nak macam tu. Awak jawablah sendiri. Awak beritahu pada anak-anak kita ni. Saya betul-betul dah tak tahu nak cakap apa dah. Papa, saya tak bantah. Tapi ini tak bermakna saya setuju. Betul kata abang tu, Pa. Papa seolah-olah macam dah tak sayang dengan kami lagi. Kalau Papa terangkan pun, kamu semua takkan mau faham. Abang tak terangkan apa-apa pun. Abang tak beritahu apa-apa pun. Nak berbincang macam mana ni? Ha? Abang je cuba nak suruh kami semua ni faham perasaan abang. Tapi abang sikit pun tak mau faham perasaan kami semua ni. Dah okey dah ni. Itulah.
Disebabkan barang lain, muka aku rosak teruk. Kadang-kadang ubat tu tak serasa dengan kita. Aku ni kawan kau sebab tu aku nak nasihatkan kau. Lain kali pastikan dulu benda tu yang betul. Mungkin kau allergic dengan yang ini, kau sesuai dengan yang ini. Ni tiba-tiba turun melulu, tuduh orang main terekam aja. Nasib baik kawan aku tau. Cuba yang ni pula. Yang ni semua bahan-bahan dia semua daripada tumbuh-tumbuhan. Yelah, aku rasa bersalah dengan kau disebabkan aku marah tak tahu pasal. Jadi, aku minta maaf dengan Nora. Tak ada apa-apalah. Pakcik, kain buruk ke kain nak lap apa-apa tak ada? Ada. Dekat laci kat dapur tu. Kat dapur tu, kat dalam laci tu. Kat belakang. Memang aku tahu. Memanglah doktor tak ada mujizat. Itu aku tahulah, Syam. Tapi kau ni dah banyak sangat berkorban untuk Sofia. Sekadar membantu aja. Tapi macam kes Sofia ni, Syam, tak ramai yang nak berani tampilkan diri. Dan aku harap ramai lagi orang seperti kau ni, Syam. Syam? Kau okey ke? Okey. Pagi ni, saya tengok makcik pergi klinik Nak buat apa? Makcik kan pening je. Saya tengok makcik dah teruk sangat, makcik. Daripada petang tau. Makcik nampak lemah je. Besok kamu tak ada kuliah? Ada. Tapi petang. Kita pergi klinik sama-sama ya, makcik? Hai, Nora. Shopping untuk raya ke? Adalah sikit-sikit. Seorang aja. Mana suami tak ikut? Alah, biasalah. Buat shopping ni, mana suami nak ikut? Samalah kita. Aku macam tu juga. Tapi kalau dia dengan perempuan tu, dia bawa lah. Aku ni terpaksalah shopping seorang kan. Sian dengan kau kan, hidup bermadu. Kalau tak samalah kita kena shopping seorang-seorang. Tahun ni raya di mana? Tahun ni aku dah book tiket dah pergi Australia. Tahun lepas pun macam tu juga kan? Tahun lepas kita orang pergi London. Kau beraya bertiga dengan anak beranak? Aku bertiga lah. Aku, Hani dengan Julia. Mungkin tahun ni lama sikit kot. Aku nak bagi Hisham beraya dengan isteri dia tu kan. Kau asyik tanya hal aku aja. Aku tak tanya kau. Kau macam mana? Raya kat mana tahun ni? Tahun ni raya kat kampung seronok. Macam-macam ada meriah. Adik-beradik semua balik. Tahun lepas aku tak rasa rendang. Maklumlah aku dalam pantang. Kalau kau tak jadi pergi Australia, datanglah rumah aku. Kat Muar, Johor.
session bila siap? Besok dia akan teruskan, Cik. Sekali. Progress slow lah. Sofia, you sakit ke? Tak. Cuma rasa nak balik ofis. Tapi nampak you pucat ni. Ni kalau sakit, Abang pergi klinik ya? Tak apalah. Sayang nak buka puasa. Kan tu dia ganti. Kan dulu lagi abang kata, buat kerja ofis saja. Kau tak pun berhenti duduk rumah. Abang tak mau nanti mudarat lagi. Ya? Sekejap lagi, Pak. Chicken. Abang tu kalau berbuka dekat sini, muka tu masam aja. Makan pun tak berselera. Macam kena paksa. Masakan saya dah tak sedap sangat ke? Tapi kalau Kak Abang Sofia tu kan main lagi periang. Tengoklah tu. Kalau kita bercakap, dia buat bodoh je, buat tak tahu je. Abang saya ni bercakap dengan tua kayu ke? Alah Mama ni, macam tak tahu pula. Rumah kita sekarang ni dah tak meriah macam dulu lagi. Dah berkali-kali saya telefon, tak jawab. Takut berlaku apa-apa je. Alah, tak ada apa-apa lah abang. Abang Susanti yang risau. Tante nak sekali nak sendiri ke? Tak mau kena ganggu ke? Pergi dulu. Abang? Selalu Sofia tak macam ni. Kalau apa-apa hal nanti saya telefon awak. Pandai betul si Sofia tu berlakon. Dia dengkilah tu tengok papa kat sini. Tu lagi. Dah. Tak tahu nak terima kasih langsung. Dah ambil laki orang. Tak terima kasih.
Sofia? Sofia? Hai, ke mana pula? Sofia? Sofia? Mana pula dia pergi pintu tak kunci? Sofia? 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 Halo. Assalamualaikum. Dr. Zaki. Hisham. Ya. Ni Sofia pengsan di rumah. Boleh datang kemari? Oh, okey, okey. Thank you, okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Oh, Nora. Anak sihat? Alhamdulillah. Mak tengah jemur kain tadi. Ha. Siapa? Sophia ke? Kenapa? Kenapa dengan dia tu, ha? Mengada-ngada sangat. Ni yang mak geram ni. Tak apa, tak apa. Nanti dia datang sini dengan Syam, tahulah mak nak ajar dia. Baiklah. Nanti sampaikan salam mak pada Hani dengan Julia, ya? Yalah. Waalaikumsalam. Geram betul aku dengan si Sophia ni. Ngada sangat. Leha? Oh, Leha? Ya. Banyak surat ni. Geram betul saya. Apa yang awak marah-marah ni, ha? Si Sophia tu lah. Semalam buat sakit. Yang si Syam pun satu. Lebih sangat sayang ke dia. Kelang kabut balik. Ni dah sah Nora yang beritahu awak ni. Dah hampir 2 tahun saya dengar cerita ni. Awak bencikan Sophia. Sudahlah tu, ubahlah sikit pengen awak tu. Suruh hormat sikit bulan Ramadan ni.
Syam, penyakit Sofia dah sampai peringkat yang ketiga, Syam. Jadi, aku cadangkan supaya stem cell transplantation dilakukan terhadap Sofia. Buat masa sekarang ni memang penderma memang tak ramai. Walaupun keluarga Sofia mampu melakukan. Pak, kenapa lagi? Habis. Apa cadangan kau? Aku cadangkan supaya satu lagi rawatan dilakukan terhadap Sofia. Kemoterapi. Rawatan ni memang amat menyakitkan bagi Sofia yang dah sedia sakit. Kalau sekadar untuk menyambung hayat Sofia, tak ada kerawatan lain yang selain daripada kemoterapi? Syam, aku tak ada mujizat. Buat masa sekarang ni, Sofia memang memerlukan seseorang di samping dia. Itu sebabnya aku sedia untuk isterikan Sofia. Kau bergurau ke ni? Aku nak tanya sikit, kau ada masalah dengan isteri kau ke? Tapi Syam, kau tahu kan, bila kau bernikah dengan Sofia, kau akan menghadapi satu risiko yang tinggi. Aku tahu. Dan aku reda. Sofia juga reda untuk menerima nasib yang dia sendiri tak duga. Dia pun hanya mampu senyum bila aku bagi tahu peringkat penyakitnya sekarang. Aku pun sama, aku simpati pada diri dia. Tapi aku nak tanya kau satu soalan. Adakah kau ambil Sofia menjadi isteri kau atas rasa simpati? Aku sayang dia. Okey, Hani cukup. Dah. Mama tak mau nak dengar apa-apa lagi. Hani jangan nak sedih-sedih. Tak ada apa-apa lagi nak bincang dah. Ma, ni bukannya buat salah, Ma. Ni cuma nak buat persiapan raya tahun ni. Cuma tengok langsir pun tak berganti. Kau tak faham ke cakap Mama? Kita tak raya tahun ni. Kenapa dengan kau ni, ya? Bukannya Hani tak faham cakap Mama. Hani tak engkau cakap Mama, tau. Kalau Hani tak engkar, bagus. Tapi kalau Hani rasa Hani nak beraya sangat dekat rumah mak tiri Hani tu, kat sana Hani boleh beraya. Kat sini tak ada raya-raya. Orang nak beraya dengan mak sendiri, kau pun nak lebih ke orang lain. Sunyi rumah macam kena serang geroda. Hani? 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hani? Hani kat mana ni? Lah. Mak dengan Kak Ju mana? Oh, Mama pergi kat luar. Tapi tak ada siapa pun bagi tahu Papa, ya? Yelah. Biar ni telefon Papa tak angkat. Kejap. Oh, ya. Papa berbosalan mood. Ya Allah, banyaknya miss call. Habis? Hani tak balik rumah?
Oh, terima kasih kerana ingatkan Papa begitu. Untuk saya beli banyak-banyak, nanti kan tak termakan. Okey, kita buka berdua ya. Okey, bye-bye. Okey, I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Cik, saya minta zakat, Cik. Kejap, Terima kasih, Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah wabarakatuh. Hidupnya Allah ya. Panjangkanlah umur. Ya Allah ya Rabb. Hai, tak ada ikat raya untuk akak ke? Mana boleh bagi tahu, tak surprise lah. Tulis untuk siapa tu? Selamat Hari Raya buat Makcik Sofia. Semoga hari raya ini lebih bermakna buat makcik. Maaf saya batin. Hey, engkau ni tak ada orang lain ke kau nak tulis kat raya? Ha? Makcik Sofia konon. Nyampah. Nyantai. Sukalah. Apa? Oh, Makcik Sofia konon. Aduh. Aduh sakit. Ma. Oh, ya Allah, Julia. Asal ni, Kak? Julia, macam mana jatuh ni? Ha? Kat mana tengok? Cubalah bangun dulu. Nanti belas-belas. Kau ni pasal lah ni. Gitu pula. Kau gaduh ya? Dah. Bangunlah. Perlahan-lahan. Ya aduh, Ma. Papa kamu ni kan, kalau kita telefon handphone dia tak pernah yang berangkat tau. Mesti letak silent mode ni. Selalu macam tu. Alah, Mama bukan tak tahu Papa tu. Sekarang bila tanya, tak perasan. Biasalah, apa lagi nak jawab. Kita singgah pasar raya kejap lah ya. Mama ni mengarut aja. Orang tengah sakit-sakit kaki nak pergi pasar raya. Macam mana jalan? Itulah yang kali pergi jumpa spesialis tau. Julia, kalau Mama takkanlah Mama nak bawa pergi klinik biasa je. Papa kita bawa datang sini je. Lagipun terseliuh sikit je dia kata. Alah Mama, Papa tu kalau Sofia akan kabut, bawa pergi hospital pakar. First class lagi kalau Ju. Klinik je. Yelah, nanti kan balik komplain dengan Papa. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini apa? Dia berpeluh-peluh ni? Saya buat kerja kemas sikit. Lepas tu baca kat rayangan yang hantar itu. Ini yang membuat kawan gaji. Untuk bantu. Aku apa? Jadi bila nak mula? Mula-mula hari ni? Bang, kejap. Jemputlah duduk dulu. Duduk. Kenapa? Bang, tak payahlah. Kerja kat rumah ni bukannya banyak sangat. Saya boleh buat sendiri. Tak apa. Paling tidak, kurangkan beban awak di rumah. Kerja di ofis lagi, kerja rumah lagi. Bang, tak payah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ju, beg-beg ni Mama nak hantar pergi kat salon. Lepas tu kan nanti Mama jumpa Ju kat luar ya. Alamak, Ju malas lah nak keluar petang ni. Lagipun Ju belum pack barang lagi. Lah tak pack barang lagi. Sukalah dia ni buat kerja-kerja last minute. Alah, nanti Ju buatlah. Pack cepat. Kalau tak siap, Ju tinggal membawa Hani seorang. Kenapa Mama tak nak balik kampung? Ni dah kali kedua tau Mama tak balik mana ni. Tak kuasa lah Hani. Mama dah berikat dalam hati Mama yang Mama tak akan pijak kampung tu selagi Makcik Sofia kau ada kat sana. Tak baik Mama cakap macam tu, Ma. Kalau Papa dengar mesti dia kecewa. Kecewa? Siapa yang kecewa? Siapa yang kecewakan siapa? Siapa yang mulakan dulu? Papa ke Mama? Dah, Mama tak nak panjang cerita. Mama tak akan balik kampung. Cukuplah Hani, cukuplah selama ni apa yang Mama dah berkorban, apa yang Mama dah bersabar dan apa yang Mama dah alami. Enough. Ma, bukankah ni peluang untuk kita bermaafan di antara satu sama lain? Mama yang tak nak bagi peluang pada Makcik Sofia. Peluang apa lagi Hani? Dah macam-macam peluang dah Mama bagi selama ni. Mama cuma nak Papa kau sedar apa yang Mama lakukan. Tapi Hani, kalau Hani nak ikut Mama, Mama tak kisah. Tapi kalau Hani nak balik kampung, nak ikut Papa, suka hati. Okay? Mama tak paksa, Mama tak bantah. Decision is yours. Enough. Ma. Ini penting lagi. Banyak Nek. Tahulah 2 sendok tu. Ni telur? Tahu 3. 3 Inilah kuih raya yang Papa kamu suka. Masa kecil dulu, Papa kamu akan curi 1-2 kuih ni. Bekerja Nenek dengan Papa kamu.
Nasib baik Azlan tak macam papa kamu. Alah ni, Abang Lan tu lain macam sikit. Badan je besar. Nek tahu Nek dia apa? Dia nak di kelasi kapal, Nek. Nenek tak heran. Atuk kamu pun dulu memang kelasi kapal. Mak, saya pakai ini dulu Lepas tu nanti kamu kukuskan pulut. Ya Allah, Makcik Sofia! Makcik! Sofia. Kerja sikit dah sakit. Tak larat. Nenek yang tua ni pun masih ada tenaga. Ni, jangan cakap kuat-kuat lah ni. Tak baik lah. Biar dia dengar. Nora tak pernah buat nenek kecil hati tau. Sebab itulah mama kamu tak nak balik. Sebab mak tiri kamu telah ni. Cuba tengok dulu. Bila raya meriah aja. Kamu sedar tak ni? Ni, Makcik Sofia tu sakit lah ni. Mana dia main-main? Sakit. Buat sakit agaknya. Ya Allah! Makcik! 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 Nek! Nek, tolong Ani, Nek! Makcik Sofia sakit! Nek, tolonglah Ani, Nek! Hello? Dr. Zaki ke tu? Saya Hani, anak Encik Badrul Hisham. Doktor, Makcik Sofia saya sakit, Doktor. Saya dekat kampung sekarang ni. Doktor tahu alamatnya? Okey. Sekarang, Doktor? Sekarang, Terima kasih. Nek! Nek pergi jaga Makcik Sofia kejap. Ani nak... Kamu nak ke mana? Ani nak keluar kejap lah, Cik Papa ke apa ke? Syam, mari kita pergi kat depan kejap, Syam. Biarkan Sofia berehat.
Keadaan Sofia sekarang ini terlalu kritikal. Brain cancer is incurable. Survival terlalu tipis. Pakcik, maafkan saya. Sekarang ni keadaan Sofia dah terlalu tenat dan keadaan hidup dia terlalu tipis. Cuba kau bayangkan, Syam. Treatment dia pun agak teruk tau. Setiap bulan dia kena ambil fludarabine selama 5 hari. Itu pun tak boleh nak menjamin masa hidup Sofia. Apa yang doktor cakap ni, Syam? Mak tak faham. Makcik. Mak, sebenarnya Sofia kena barah otak. Barah otak? Ya Allah. Makcik, saya nak minta maaf pada makcik dan juga pakcik. Keadaan Sofia sekarang ni dah terlalu tenat sangat, makcik. Dan saya dah cuba sedaya upaya saya. Sekarang ni, saya hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja, makcik. Mak tak tahu selama ni Sofia ada penyakit yang akan membawa maut. Saya kenal Sofia masa saya di universiti dulu lagi, Mak. Hubungan kami rapat. Tapi cinta kami terputus bila Mak nikahkan saya dengan keluarga. Tapi takdir telah menjodohkan kami semula. Saya terima Sofia dalam keadaan begini. Dan saya akan akhiri dalam keadaan begini. Syam, aku minta maaf pada kau, Syam. Dan aku harus minta maaf pada Sofia juga. Kita semua kena minta maaf dengan Sofia. Yasin Al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal harithir rahim litunzira qauman Allahum Ilun Lakad haqqa. Pergi dekat abang tu. Pergi dekat abang tu.
Dik. Dik bagi Papa, Dik. Syam? Syam, cepat. Begitu juga, Sofia. Juga minta maaf atas perbuatan Mak selama ini pada kamu. ولله الحمد. الله